Assalamualaikum. Hari ini saya nak berceritakan tentang sebuah kereta iaitu Toyota Alphard AGH30. So owner datang daripada area KL juga. Sebelum ni dia pernah hantar BMW F10 2 hari sebelum dia hantar Toyota Alphard AGH30 ni. So selepas dia rasa F10 tu owner rasa sedap bawa, so dia pun decide untuk hantar Toyota Alphard AGH30 pula. So AGH30 ni macam biasa, dia punya common issue dia berbuai-buai sebab absorber terlalu lembut. So bila kereta ni sampai, saya terus bawa masuk dekat tester machine untuk kita dapatkan berapakah bacaan ground contact. So, dekat sini you guys boleh nampak depan kiri 26, depan kanan 31, belakang kiri 27 dan belakang kanan 30. So bacaan dia memang terlalu tinggi yang membuatkan kereta Toyota Alphard AGH30 ni rasa berbuai-buai. Dengan bacaan macam tu, kami terus masukkan dekat hoist, kami terus buka ke empat-empat absorber dan kami minta foreman kami tekan. Bila keadaan bacaan yang tinggi macam ni, you guys boleh nampak memang lembut. Bila foreman kami tekan dengan bersahaja, memang tersangat lembut. Jadi sebab itulah kereta ni rasa berbuai. So kami ambil sedikit masa untuk kita refurbishkan kepada 40% stiffer. So selepas siap tu, sebelum pasang, kami macam biasa kami akan tekan dulu. So dekat sini you guys boleh nampak bila foreman kami tekan memang agak keras, memang agak sukar untuk tekan. Tetapi you guys jangan risau, comfort you guys takkan hilang sebab kita custom 40% stiffer ni mengikut kepada keberatan kereta. So setelah semuanya kami dah test, so kami pun mulakan pemasangan depan kiri, depan kanan, belakang kiri dan belakang kanan. Kemudian saya ambil kereta Toyota Alphard AGH30 ni dan saya pun test. So memang masa saya test, memang saya rasa firm, rasa tegap, memang rasa stable. Jadi selepas itu saya pun dah test, saya pun terus bawa masuk dekat tester machine untuk kita dapatkan berapakah bacaan ground contact. So dekat sini you guys boleh nampak depan kiri 13, depan kanan 16, belakang kiri 13 dan belakang kanan 17. Jadi sebab itulah kereta ni rasa stable, Alhamdulillah. So kepada you guys yang menggunakan Toyota Alphard AGH30, Toyota Velfire AGH30 ataupun AGH40, rasa berbuai, senang saja untuk settlekan. You guys boleh masukkan link bio saya ataupun Roger nombor yang tertera di paparan skrin. So insyaAllah kita akan settlekan. So insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting guys, kekalkan original absorber dan insyaAllah jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Semoga urusan you guys dipermudahkan dan dimurahkan rezeki, insyaAllah. Bye bye. Assalamualaikum.